السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هدرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثل عظيم. فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah Taala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Tengok, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun, muka surat 65. Faslun ini satu fasal pada menyatakan larangan berkenaan dengan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah. Tengok, qala wahzar ayyuhal muridu kullal hazar min tarkil jum'ati wal jama'ati fa inna dhalika min 'adati ahli al-batalati wa simati arbabil jahalati. Tengok, qala cuma sebelum saya mulakan kitab kita, suka untuk kita peringatkan. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita berada di 10 Zulhijjah. 10 hari. Kita hari ni kalau kira ni malam ketiga dah. Malam ketiga dah. Jadi sabda Nabi SAW, ma min ayyamin afdali indallahi min ashri Zulhijjah. Tidak adalah maksudnya hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan pada hari 10 hari Zulhijjah. Jadi kita sekarang ni berada di dalam bulan haram, Ashurul Haram. Bulan haram ini ada 4. Dan Zulhijjah ini termasuk dalam bulan haram. Maka sebagaimana yang kita tahulah, bila masuk saja bulan haram, maka Allah Taala lipat kali gandakan pahala yang kita kerjakan dan Allah Taala melipat kali gandakan juga dosa dan maksiat. Nauzubillah. Maka bila kita melakukan kebajikan, maka Allah Taala akan lipat kali gandakan amal kebajikan kita. Dan yang terlebih-lebih lagi iaitu pada 10 Zulhijjah. Kerana inilah merupakan 10 hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Zulhijjah ni seumpama dia puasa setahun. Maknanya kalau dia boleh puasa 9 hari ataupun 8 hari, seumpama dia berpuasa 8 tahun. Kita puasa sebulan mepet. Ni puasa sehari saja, tapi ganjaran tu Allah Taala bagi kepada kita seumpama puasa setahun. Maka kita orang kampung, maksudnya ambillah peluang. Selagi mana kita dah ambillah peluang tersebut. Maksudnya tak dikata kita tak boleh nak puasa penuh, puasalah, ambillah hari cuti kita ke, Jumaat satu kita ke, ataupun hari-hari yang mana kita tidak sibuk, tidak kerja berat. Maka ambillah peluang tersebut. Ataupun kalau kita dah terbiasa dah, lagilah mudah. Walaupun kerja kita kerja, boleh puasa, maka puasalah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah segala amal ibadat kita yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah ni. Dalam bulan Zulhijjah ni, kita sangat-sangat dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadat kita. Dengan sedekahnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, dan berbagai-bagai ibadat yang kita mampu lakukan. Sehinggalah takdir kata, macam sedekah. Sedekah, kita boleh sedekah tiap-tiap malam, sedekah seria 10 hari saja. 10 hari je. Kita sekarang ni 7 hari saja. Kalau start daripada malam ni RM7 je. Sia sehari. Noyak paling kurang.
tak boleh kurang. Kalau mampu lebih, alhamdulillah. Sebab hak kita beri tu sebenarnya hak tu lah hak kitanya. Hak kita pegang tu lah, bukan hak kitanya. Hakikatnya. Maka kita zaman sekarang lagi lah mudah. Kita sedekah QR saja. Lagi mudah. Maksudnya tidak ada seorang tahu. Di antara amalan yang afdal iaitu kita sedekah secara sembunyi. Sekarang ni QR, handset kita tekan-tekan transfer lalu. Tak ada orang seorang tahu. Kecuali kita kebel lah. Bila kita kebel, habis lah. Orang tahu dan sedekah kita tu pun rosak. Tak ada benda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Maka boleh kita tersedekah. Kerana orang yang menghidupkan malam Zulhijjah ni maksudnya lebih lagi daripada malam Lailatul Qadar. Maka sebab itulah pada malam Zulhijjah ni kita gunakanlah ke arah yang kebajikan. Jadi alhamdulillah Allah Taala pilih kita mari sembahyang berjemaah, mari dengar. Alhamdulillah. Bukan semua orang boleh mari. Bukan semua orang boleh mari. Sekalipun nak mari tapi jika sekiranya Allah Taala dak pilih dia, maka dak boleh nak sapa. Itulah khizlan. Khizlan itulah. Maksudnya dengan kita beralasan dengan macam-macam alasan. Balah dengan CV ulang lah, tak payah bocor lah, maksudnya tak ada kenderaan lah, dengan macam-macam alasan. Tapi sebenarnya itulah kesedaran daripada Allah SWT. Allah Ta'ala dah izin kita untuk menghadiri solat jemaah dan juga menghadiri majlis ilmu. Sedangkan orang yang menghadiri majlis ilmu ni Allah Ta'ala janjikan kepada mereka 3 perkara. Yang pertama, seumpama mereka sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita mari duduk, maksudnya duduk setengah jam saja. Paling lama pun sejam dalam kuliah. Seumpama dapat ganjaran seolah-olah kita berpuasa 1000 rakaat. Kita 20 dengan 28 rakaat tu pun mepeh dah kita. Ketul lutut dah. Ni seumpama kita sembahyang, Allah Ta'ala bagi pahala ganjaran seolah kita sembahyang 1000 rakaat. Yang kedua, seolah-olah kita menziarah dan juga mendapat ganjaran seperti kita menziarahi 1000 orang sakit. 1000 orang sakit. Dan di antara amalan yang mulia iaitu kita ziarah kawan-kawan kita yang sakit. Bila ada saja kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit, maka kita ziarah dia. Bila kita ziarah dia, maka terampung dosa. Dan juga adanya di sana doa yang mustajab. Maka pergilah ziarah orang kawan-kawan kita yang sakit. Dan bila kita ziarah kawan-kawan kita yang sakit, dan berdoa lah. Dan doa tak semesti panjang-panjang. Kita doa saja mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan awak. Mula cepatkan sembuh. Allah Ta'ala angkat darjat. Allah Ta'ala hapus dosa. Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Allah Ta'ala himpunkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada orang yang sakit tu doa ataupun kita pergi ziarah tu berdoa. Tak ada masalah. Di antara amalan yang ulama salafun soleh dulu buat, selepas saja dia ngaji dah sembahyang fardu, dia buat ada sedekah apa semua dia buat dah. Kemudian dia tak ada ramai ibadat. Maksudnya di antara amalan ibadat yang dia buat iaitu dia ziarah orang sakit. Maksudnya lepas asar tu dia pergi hospital, dia pergi ziarah. Sama dia orang kenal ke tak kenal ke, dia pergi ziarah belaka. Ni antara perkara yang kita payah nak buat. Maksudnya ziarah belaka. Sebab apa dia tak mendapatkan ganjaran tu? Kerana ziarah orang sakit ni ada ganjaran yang khusus yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang diziarah. Maka bila kita mari majlis ilmu, seumpama kita ziarah orang sakit 1000 orang. Dan yang terakhir, orang yang menghadiri majlis ilmu ni mendapat ganjaran seumpama dia sembahyang jenazah 1000 orang. Kita maksudnya dalam sebulan berapa orang je. Rugi pun. Ataupun dalam sehari paling banyak seorang dua je. Seminggu seorang dua je. Tak sampai 1000. Ni mari majlis ilmu sekejap saja kita duduk, walaupun sengguk-sengguk nak tegur ni tak apalah. Tapi dapat pahala seumpama kita sembahyang jenazah 1000 orang. Maka sebab itulah pentingnya kita menghadiri majlis ilmu. Lebih lagi lah kita menghadiri majlis ilmu pada 10 malam Zulhijjah ni. Lagi hari biasa Allah Ta'ala lipat kali ganda dah. Maksudnya Allah Ta'ala beri kita tadi 3 perkara tadi. Kemudian dapat ganjaran syahid. Kita mari menuntut ilmu agama. Kemudian Zulhijjah ni lagilah lipat kali ganda. Allah Ta'ala lipat kali ganda tu lebih lagi. Nak dapat lebih lagi macam yang saya pesan Muhammad dulu, iaitu kita nazarkan ibadah kita. Lagilah Allah Ta'ala lipat kali gandakan ibadah kita. Contohnya kita sembahyang rawatib lepas isyak lagi. Maksudnya kita rawatib ni adalah nazar. Solat sunnatul rawatib ba'diyah isyak nazran lillahi ta'ala. Maka tadi dapatlah pahala fardu. Kemudian malam 10 malam akhir pula lipat kali gandakan lebih lagi. Kita nak sedekah, nazarkan.
Nazarkan kemudian kita pun bersedekah. Tapi nazar ni kena berlafaz. Bila kita nak nazar mesti kita lafaz. Aku sedekahkan duit ini nazar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita sedekah lah. Tak perlu khabar kepada orang kita beri tu, tak perlu khabar dia sedekah nazar saya ni, tak perlu khabar. Cukuplah kita lafazkan. Kemudian kita bagilah saja sedekah kita tu kepada siapa saja yang kita kehendak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kita beri ke kawan kita guna kerja kita tu nak belanja kita pula. Tu jangan. Nazar tak boleh lah. Macam juga korban ni. Macam orang jual korban ni. Bila dia korban dia nak, maksudnya dia nak meningkatkan kualiti ataupun kualiti ibadat dia tu menjadi ibadat yang fardu. Dia nak pahala lebih, maka dia nazarkan. Bila dia nazarkan, maka jadilah ibadah korban dia yang asalnya sunat itu menjadi wajib. Bila menjadi wajib, maka mendapat ganjaran wajib. Tapi dengan syarat dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan, anak-anak dia pun tak boleh makan. Walaupun hirup sup je. Itulah kalau boleh, kalau nazar, bagi ke orang belaka. Semua sekali. Kerana bila kita nazarkan saja, contohnya dia kata saya ni nazar, maksudnya binatang nazar, korban nazar saja. Maka bila selepas dia lafazkan saja binatang tu binatang nazar dia, maka automatik binatang tersebut, sembelihan tersebut akan menjadi hak Allah Taala. Bukan hak dia dah. Bukan hak dia dah. Bila dia kata saja ini lembu korban nazar saya je, ketika tu binatang tersebut sudah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala dah, bukan hak kita dah. Maka sebab itulah kita tak boleh nak makan dah. Kita kena bagi ke orang belaka dah. Sedekah kepada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita dapat ganjaran besar. Ganjaran yang kita dapat tu besar. Dan Allahumma salli bagi yang menyertai korban, maka percomelkanlah korban yang kita buat. Ahsinu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kerana ianya akan menjadi kenderaan kita esok di mahsyar esok. Sunat muakkad bagi orang yang berkemampuan. Ada orang yang tak mampu itu tidak jatuh hukum sunat atas dia. Dan juga tidak makruh atas dia. Jadi ada orang yang mampu tidak mengerjakan, maka jatuh hukum makruh atas dia. Wajib jauh jika sekiranya dia nazar ataupun dia ta'yinkan, dia tentukan. Okey, habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala dia tidak adalah Zulhijjah ni tidak adalah amalan yang paling mulia melainkan kita menyembelih korban. Ihraqatu dan maksudnya menumpahkan darah. Sebelum darah tu gugur ke tanah, maka Allah Taala telah mengampunkan dosa orang tersebut. Dan bagi yang berkemampuan buatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan apabila kita buat saja ingat korban ni tujuan matlamat utama kita li taqarrubin ila Allah Taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Maka sebagaimana kita maklum dah, bila kita menyertai korban ni, pertama habis duit. Yang kedua habis masa kita. Yang ketiga lelah. Letih. Kerana kita nak pelerah, nak sembelih, nak lapah lagi, nak kerak daging lagi, lelah. Maka janganlah ada di sana kita dah habis duit dah, masa dah, letih dah. Kemudian kita pun adanya di sana unsur mengupak ke, tak puas hati ke, kemudian macam-macam lah. Maka perkara tersebut akan merosakkan amal ibadah kita. Jadi rugilah kita, duit habis, lelah pun lelah, tapi tak boleh. Maksudnya tidak boleh pahala yang sempurna. Rugilah. Maka maksudnya kalau sekiranya yang menyertai 7 orang, seorang pun ada. Tapi dia kata dak atau wakil pula. Kalau atau wakil, tahan kok dak atau wakil dah dia orang puang. Patutnya dia maksudnya kena atau wakil. Sama ada ahli keluarga. Kalau tak ada ahli keluarga dia, upah orang. Upah orang untuk menguruskan korban dia tu. Kecuali lah pengurusan surau contohnya ada dah. Dia sedia dah. Tu lainlah cerita. Tapi dia kata tak ada kok 6 orang je. 6 keluarga je jom maka kena redha lah. Jangan pula kita bunyi. Sebab itu adalah merupakan ibadah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hak comelnya kena aturlah wakil. Sianglah kau orang. Jangan kita nak buat amal ibadah tapi kita menyusahkan orang. Jangan. Kita nak hak sunat tapi kita buat hak haram. Buat apa? Sebab kita menyusahkan orang. Jangan. Jangan rosakkan amal ibadah kita. Kalau kita nak join saja, ada dah orang hak kita nak atur tu. Ataupun kita upah orang ke dan sebagainya. Okay, habis itu.
Tengok kita qala musannif faslun, ini satu fasal pada menyatakan larangan meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah. Tengok qala musannif wahzar, dan berhati-hatilah ayyuhal murid, wahai murid, wahai orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kullal hadar. Maksudnya beringat sungguh-sungguh, berhati sungguh-sungguh. Min tarkil jum'ati wal jama'ati, daripada meninggalkan Jumaat dan juga solat berjemaah. Maksudnya musannif pesan kepada kita, bila seseorang tu nak mendekatkan diri dia kepada Allah SWT, di antara perkara yang dia perlu sangat-sangat jaga iaitu sembahyang Jumaat dan juga sembahyang berjemaah. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih kita mari sembahyang berjemaah, alhamdulillah. Kerana ada juga orang-orang yang tak boleh dan macam-macam lah alasan. Dan juga alhamdulillah juga kita di antara orang yang boleh mendirikan Jumaat. Kerana ada di sana segolongan orang yang tidak sembahyang Jumaat. Sehingga musannif pesan kita siap-siap di sini. Maksudnya orang yang nak menjalani jalan dalam nak mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, kena jangan tinggal sembahyang Jumaat dan juga jemaah. Kerana sembahyang Jumaat itu wajib. Sembahyang Jumaat wajib. Haram, dosa besar kalau kita tinggal. Saja tinggal tak boleh, dosa besar. Kena bertaubat, kena bertaubat siap-siap, kena berazam, kena tinggalkan maksiat tersebut, maksudnya dia kena tinggalkan, dia kena berazam supaya dia tidak tinggal lagi dah Jumaat. Dan juga berjemaah itu sunat muakkad di sisi mazhab kita. Ada mazhab lain macam mazhab Imam Ahmad wajib berjemaah. Aku dak sembahyang Jumaat, bodoh sah. Tu berat . Adapun kita mazhab Syafi'i alhamdulillah ringan sikit. Sunat muakkad. Cuma yang afdalnya tetaplah kita sembahyang berjemaah. Kalau tak kiralah sama ada di surau, di masjid ataupun di rumah. Kerana sembahyang berjemaah ni sunat dan sembahyang seorang ni makruh. Hatta orang rumah kita pun, orang perempuan pun sama saja hukum dia. Sembahyang berjemaah tu sunat. Bila dia tinggalkan berjemaah, maka jadi hukum makruh atas dia. Nak menghilangkan kemakruhan tersebut, maka dia kena sembahyang berjemaah. Ikutlah dia panggil anak dia ke siapa ke, penting sembahyang berjemaah. Tengok tadi Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada solat pada hari Jumaat, yakni untuk solat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu dengan bersungguh-sungguh. Bersegera sini maksudnya dengan sungguh untuk menuju dengan solat Jumaat. Dengan hati dan anggotanya, zahirnya batinnya. Bukannya pergi maksudnya untuk nak melepas syarat saja, tidak. Kerana ia merupakan kewajipan. Bila ianya satu kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita, maka perkara tersebut menjadi besar. Kita kena ingat situ. Bila ianya fardu, ianya adalah kewajipan, maka kita kena nampak benda tersebut besar. Yang masalahnya kita nampak benda tu remeh, benda tu barang saja. Maka bila nampak barang je, buat lebih kurang lah. Tak sungguh lah. Sedangkan sembahyang Jumaat ni merupakan kefarduan atas kita orang lelaki. Orang lelaki lah. Ada orang perempuan tidak maksudnya wajibkan atas mereka. Tapi kalau mereka pergi sah tak? Sah sembahyang mereka. Orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah, sembahyang pula 2 rakaat Jumaat dengan tu imam. Sah tak? Sah. Di sana ada orang yang man yalzamuhu, orang yang lazim pergi Jumaat. Kalau tak pergi dosa. Kemudian wa yasihhu bihi, dan juga sah. Bila dia sembahyang sah. Wa yan'aqida bihi, dan dikira di dalam 40 orang. Dia ada di situ dalam 4 ataupun 6 kategori. Orang yang wajib pergi. Kemudian sah sembahyang dia dan dikira. Ini kita lah. Kita yang bermustautin, orang kampung. Maksudnya orang lelaki yang akil balik, maka wajib pergi Jumaat, sah sembahyang Jumaat kita. Kemudian dikira di antara 40 orang. Dan ada orang yang yalzamuhu, lazim, maksudnya wajib dia pergi Jumaat. Tapi kemudian wa tasihhu bihi, sah sembahyang Jumaat dia, tapi wala yan'aqida, tidak dikira di dalam 40 orang tu. Ini seperti orang yang bermukim, orang yang bermusafir. Wajib tak dia sembahyang Jumaat? Wajib dia sembahyang Jumaat.
Kita nak pergi ke Kuala Terengganu ke KL ke Kuala Lumpur lah. Nak ke Kuala Lumpur. Kita pula musafir hari Jumaat. Musafir hari Jumaat makruh. Tapi dah kita ada kerja pasal hari Jumaat, kita kena pastikan, maksudnya kalau kita keluar lepas Jumaat, kalau sebelum Jumaat boleh tinggal. Kalau kita keluar tu selepas Jumaat, lepas subuh, kalau keluar sebelum subuh, tak ada masalah. Boleh nak jam asar, jamak asar, zuhur asar. Ada pun selepas subuh, maka kena pastikan tengah jalan tu kita boleh semayang Jumaat. Ada tempat untuk kita semayang Jumaat. Jangan buat koboi gitu je. Ini kalau sekiranya kita bermusafir pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kategori yang tidak lazim, tidak wajib atas hari Jumaat. Tapi kalau dia pergi sah. Wala tan akidah, tapi tidak dan juga tidak dikira di dalam 40 orang. Ini seperti orang puas. Seperti hamba. Mereka kalau pergi Jumaat sah saja, sah. Maksudnya tak wajib tak wajib. Sah tak? Sah. Tapi dikira tak 40 orang tu tidak dikira. Maksudnya syarat kita kan sembahyang Jumaat mestilah 40 orang. Kalau tak cukup 40 orang maka tidak boleh nak buat sembahyang Jumaat. Tak boleh kena sembahyang zuhur lah ketika tu. Sebab apa? Sebab dah cukup 40 orang. 40 orang. Sebab itulah kalau tempat-tempat yang kurang orang, maka kena kira. Kena pastikan cukup 40 orang. Barulah boleh sembahyang Jumaat. Dan syarat sembahyang Jumaat ni ada 6. Syarat sembahyang Jumaat yang kita buat semua tiap-tiap minggu tu ada 6 syarat. Yang pertama sekali antakuna kulluha fi waqti zuhri. Kenalah bahawa adalah seluruhnya. Seluruh maksudnya khutbah Jumaat dan juga sembahyang tu semuanya dilakukan di dalam waktu zuhur. Dua khutbah dan juga sembahyang semuanya didirikan di dalam waktu zuhur. Yang kedua antuqama fi khitatil balad, mestilah didirikan di dalam pagar ataupun di dalam sempadan negeri. Ataupun di dalam pagar lah, di dalam pagar negeri ataupun pagar negeri lah. Dan yang dikenakan di sini adalah dakhil abniyah, di dalam bangunan. Maka tidak usah kalau kita sembahyang Jumaat dalam khemah. Tak usah. Mestilah kita sembahyang Jumaat tu di dalam bangunan. Dalam masjid ke ikutlah bangunan, maka barulah sah sembahyang Jumaat kita. Kemudian yang ketiga antusalla jama'atan, mestilah sembahyang tu berjemaah. Sembahyang Jumaat tak boleh nak sembahyang seorang diri lagi, tak boleh. Tak usah. Tidak dikira. Kenalah sembahyang berjemaah. Kemudian syarat dia an yakunu arba'ina. Kenalah bahawa jemaah tadi tu 40 orang. Mestilah 40 orang. Sisi kita mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain boleh ada yang kata 12 orang, ada yang kata 8 orang. Ada pun yang muktamad di sisi kita mazhab Syafi'i itu adalah 40 orang. Dan 40 orang tu ahraran yang merdeka. Maksudnya tertolaklah hamba. Hamba tidak dikira. Maksudnya kalulah 39 orang yang mustautin, 1000 orang yang hamba. 1000 orang hamba. Ramai. Tapi sah tak boleh buat Jumaat dah itu? Tak boleh buat Jumaat. Sebab apa? Sebabnya lebih daripada 39 orang tadi itu semuanya hamba. Bukanlah orang yang merdeka. Sehingga tidak sah kita nak mendirikan Jumaat. Kemudian zukurah, mestilah 40 orang tadi itu laki-laki yang merdeka. Orang yang merdeka tadi itu mesti laki-laki. Ada pun jika sekiranya 39 orang laki-laki, 40 orang lagi perempuan, maka tidak dikira, tidak sah. Tak boleh nak dirikan Jumaat. Maka kena dirikan sembahyang zuhur lah ketika tu. Tak boleh dah nak dirikan sembahyang Jumaat. Kerana tidak cukup 40 orang laki-laki yang merdeka. Kemudian balighina, dan 40 orang laki-laki tadi tu yang merdeka tadi tu mestilah orang yang baligh. Maksudnya kalulah budak-budak 39 orang ataupun 40 orang, seorang tu budak, maka tidak dikira. Sehingga tidak boleh kita nak buat Jumaat hari tu. Maka kena sembahyang zuhur lah itu. Mustautinina dan juga mustautin. Mestilah 40 orang laki-laki tadi tu yang baligh tadi tu mustautin. Maksudnya penduduk tetap di situ. Bukannya orang yang bermukim. Orang yang bermukim ni maksudnya dia mari duduk, maksudnya dia bukanlah penduduk situ, dia mari dia duduk situ sekejap, qada 5 hari, 4 hari ke atas, 5 hari ke atas, maka dia kata orang mukim. Tapi sampai masa dia balik kampung.
Beza mana? Beza mustautin ni adalah orang yang nak mati situ. Maksudnya dia niat dia memang dia nak mati kat situ. Maka dia dikira orang yang mustautin. Maka mestilah orang yang mustautin. Ada pun orang yang musafir tidak dikira. Orang yang tidak menetap di situ itu pun tidak dikira. Mustautin ni orang yang tidak bermusafir pada musim panas dan juga musim sejuk. Duduk situ je kat kampung dia. Maka bila cukuplah 40 orang lelaki yang balik yang mustautin, maka barulah boleh nak dirikan Jumaat. Cumanya kalau lah 40 orang cukup-cukup ni bahaya sikit. Bahaya sikit. Takdir kata yang dia 40 orang berserta dengan Tok Imam, akad takbir seorang dak akad takbir bersama dengan Tok Imam. Dan Tok Imam bangun dah daripada rokok. Barulah dia akad takbir. Maka hari itu akad takbir hak mula-mula tu berapa orang? 39 orang saja. Hak seorang tadi tu sebab dia pergi tandah ke dia ambil semayang mula ke guana ke, dia terbatal wuduk dia. Kemudian dia terlambat, datang akad takbir, Tok Imam bangun dulu. Maka terbatallah Jumaat itu. Batal Jumaat itu. Maka kena start semula. Dah dia cukup 40 orang kan. Waktu pula dia lambat akad takbir sehingga dah sah Jumaat itu, maka terbatallah Jumaat itu, maka dia kena start awal mula, start khutbah balik. Tak ada khutbah balik, kemudian disembahyang balik. Dan kena pastikan semua tu 40 orang tu kena akad takbir, maksudnya biar ada dang rakaat yang pertama tu biar dang dengan Tok Imam. Kalau seorang pula dak dang pula, ulang pula. Maka sebab itulah kalau sembahyang macam kita tu musim Covid itu tu 40 orang tu memang angka yang sangat-sangat bahaya lah. Seorang saja tertidur, dok dengar rukun khutbah. Habis dah dah. Kena start balik. Dia asalnya dia mualak. Dia asalnya kalau lah tak putus mualak, kita maksudnya ulang saja sembahyang tu. Tapi sebab kan putus mualak, maka sebab itulah kena ulang daripada awal. Asalnya khutbah dan juga sembahyang itu ada di satu syarat mualak. Berturut-turut di antara dua khutbah dan juga sembahyang. Dan mualak tu iaitu qadar dia 2 rakaat yang ringan saja. 2 rakaat yang ringan. Dan apabila kita sembahyang dah Jumaat 2 rakaat, maka sudah melebihi paling kurang 2 rakaat yang ringan tu sudah lebih. Sehingga terputus mualak. Maka bila terputus mualak, maka sebab itulah kena start khutbah daripada awal balik. Start daripada awal balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tengok kalau dia dang dah rakaat pertama, dang dah apa dah. Dia naknya 40 orang tu mesti dang rakaat yang mula-mula tu dang dengan Tok Imam. Kalulah bilangan tu cukup-cukup 40 orang. Rakaat pertama tu mesti dang dengan Tok Imam. Kemudian bangun rakaat kedua, kemudian dia terbatal. Tak apalah. Ada pun rakaat yang mula-mula tu mesti dang. Sebab apa? Sebabnya kita boleh saja. Kita maksudnya Allahumma salli ala sayyidina. Tapi saya kena check balik Saya kena check balik. Sebab ni cukup 40 orang. Kalau yang biasa, kalau lebih 40 orang, kita boleh akad takbir, sembahyang 1 rakaat dan 1 rakaat untuk imam. Kemudian kita mufarakah, kita pun selesai habis sembahyang seorang diri kita pun keluar. Takdir kata kita sibuk nak pergi kerja ke guana ke nak cepat, kerja obah dan sebagainya, boleh. Tapi ada pun hak ni masalah 40 orang cukup-cukup ni, saya cek balik Maksudnya, adakah disyaratkan daripada awal sampai akhir tu kekal 40 orang ataupun memadai 1 rakaat. Tapi hak 1 rakaat mula tu memang hak tu dah lagi dah tapi saya cek balik rakaat. Dia perlu daripada awal sampai akhir ke ataupun memadai dengan 40 orang tadi tu rakaat 1 rakaat mula-mula tu beserta dengan untuk imam Nanti saya cek balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala qala wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Dan juga di antara syarat Jumaat lagi iaitu janganlah mendahului Jumaat, sembahyang Jumaat tadi tu, dan juga ataupun menyertai sembahyang Jumaat tadi tu jumu'atun fi dzalikal balad. Maksudnya Jumaat di masjid yang lain. Asalnya satu masjid, satu kampung, dia hanya ada satu saja tempat yang kita sembahyang Jumaat. Biasanya kita panggil sembahyang masjid jami' tu. Masjid jami' tu maksudnya dia sembahyang Jumaat. Dia buat Jumaat. Maka satu kampung tu hanya ada satu saja masjid yang boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh kita berbilang-bilang. Satu kampung kita berbilang-bilang sembahyang Jumaat. Tak boleh. Ikut kaedah asalnya tak boleh. Kecuali ada masyaqqah. Kalau ada masyaqqah seperti maksudnya penduduk ramai sangat tak cukup dan sebagainya, itu lain cerita. Asalnya tak boleh
satu tempat tu ada dua masjid. Satu kampung lah. Kalau kampung lain-lain, lain cerita. Ni satu kampung. Itu cerita berkenaan dengan satu kampung. Bila kita sembahyang, tak dia kata, ada orang yang dirikan juga Jumaat di tempat yang lain. Kampung yang sama, maksudnya berlakunya 2 Jumaat. Maka kena tengok siapa dulu dang takbir, siapa dulu. Kalau masjid A dulu dang, dia dah Jumaat. Kalau masjid B dulu dang, dia dah Jumaat. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka sebab itulah tak boleh. Maka hak sah tu hak mana dang. Hak mana dang Jumaat tu, hak dia lah hak boleh ni. Hak depan hak tu tak boleh lah. Maka kalau kira dah lepas hari dia tu. Kira dah sembahyang lagi sebab Jumaat dia dah sah. Apa sebabnya? Asalnya sepatutnya saja. Pula tempat dia pula tak ada masyarakat apa. Maksudnya masjid tu banyak lagi kosong. Tapi dia buat sebab yang dok belagang ni ke guana ke. Boleh? Maka dia pun buat di tempat yang lain. Di tempat yang kedua. Kemudian terlambat pula. Hak ni pula dah. Maka dia dak dah. Dak semayang dia kalau kira itu tu. Kemudian wa an yataqaddamaha khutbatani. Dan syarat Jumaat yang terakhir iaitu mestilah didahulukan dengan dua khutbah. Mestilah 2 khutbah dulu. Tak boleh hari ni kita nak cepat hari ni malas khutbah kita main Jumaat lalu 2 rakaat. Tak boleh. Dia mestilah dimulakan syarat sembahyang Jumaat mesti dimulakan dengan dua khutbah. Dan rukun khutbah hanya 5 saja. Ini benda kita kena tahu ni sebab kita buat sama-sama ni. Rukun khutbah hanya 5 saja iaitu hamdulillahi fihima iaitu alhamdulillah tu mula tu. Kemudian selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat dengan takwa, kemudian baca ayat Quran pada salah satu daripada 2 khutbah, sama ada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Kemudian yang terakhir itu adalah doa. Ini pada khutbah yang kedua. Doa untuk orang muslimin. Sama ada umum muslimin semua sekali satu dunia ataupun orang muslimin yang ada depan dia saja tu. Sudah memadai dah. Ini saja rukun. Jadi rukun ni yang 5 ni semua 40 orang tu semua tu kena dengar. 40 orang tu semuanya kena dengar daripada awal sampai akhir. Maksudnya rukun. Rukun. Ada pun khutbah. Hak tu kalau maksudnya dia tertidur ke, dia tercakap ke, tu tak ada masalah. Tapi rugilah. Kuranglah pahala dia ni. Sepatutnya ketika tu dia dituntut untuk mendengar khutbah khatib. Tapi dia tertidur sebagai contoh, letih ke guana ke. Maka kalau sekiranya dia dengar 5 rukun ni, tak apalah. Kalau 40 orang. 40 orang tu dia dengar rukun saja, kemudian tak dengar khutbah. Tak ada masalah lagi. Tapi kalau tak dengar rukun, maksudnya seorang je tertidur, tak dengar rukun, maka tak usah habis jemaah itu. Maka sebab itulah sembahyang ni kat Jumaat kalau 40 orang cukup-cukup ni memang maksudnya cukup bahaya lah. Cukup bahaya. Tu imam kena pesang tu. Nampak tertidur je, kena kejut. Berapa 40 orang je. Masa zaman Covid itu kan 40 orang je. Bahaya lah. Kalau boleh comelnya lebihkan sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak kita hak duduk rumah, pakai hak duduk rumah dosa juga. Dan syarat khutbah 10 saja iaitu suci daripada 2 hadas kecil dan hadas besar, kemudian suci daripada najis pada pakaian, tempat dan juga badan, kemudian menutup aurat dengan sesuatu yang diiktibarkan syarak, kemudian berdiri bagi yang mampu. Ini syarat khutbah, kena berdiri. Tak boleh duduk bagi yang mampu. Kalau dia tak mampu tak apalah duduk. Kalau tak mampu duduk, seletang. Boleh. Cumanya hak terletak tu hak paling afdalnya dia istiqlal, dia tukarlah kepada orang lain. Itu kalau ada, kalau tak ada nak datang lagi nak kata guna. Kemudian kalau tak ada tu imam seorang tu saja ada. Ada sakit pula. Maka tak ada orang nak baca khutbah. Terpaksa dia juga bacalah walaupun duduk ataupun berbaring tidur. Cumanya kalau orang yang duduk, maka diam dia pada surah Allah tu, itu merupakan maksudnya duduk di antara 2 khutbah. Perpisahan di antara 2 khutbah. Kerana syarat khutbah juga iaitu duduk di antara 2 khutbah. Qada atau ma'ninah. Melebihi qada atau ma'ninah. Dan juga mualak di antara khutbah pertama dan khutbah kedua mesti mualak. Tak boleh terputus. Mualak ni mestilah maksudnya sekurang-kurang maksudnya tempoh dia 2 rakaat yang ringan. Itu mualak. Maksudnya tak dia kata selesai saja khutbah pertama, tu imam terbatal wuduk dia. Maka dia pun pergi ambil wuduk. Kalaulah
Maksudnya perceraian tu kurang daripada 2 rakaat ayat ringan tak apa lagi, boleh sambung. Kalau melebihi 2 rakaat ayat ringan tu maka tak boleh sambung dah, terbatal dah. Sehingga dia kena mula daripada awal balik. Kena mula daripada awal. Kemudian kena mualak di antara khutbah dan juga kena semayang. Sebab itulah tak boleh buat lagu lengah. Lepas khutbah saja terus turun terus semayang. Tak boleh nak maksudnya kita kadang-kadang ada juga bagus juga dia nak cek sah lah apa semua, cuma jangan lebih daripada 2 rakaat ayat ringan. Kalau panggil apa semua sapan agak melebihi 2 rakaat ayat ringan, maka terputus mualak tu kena start khutbah daripada awal. Tapi janganlah berlaku, biasanya betul sah pun sekejap je. Tapi takdir kata berlakunya situ penceraian. Dan penceraian tu melebihi 2 rakaat ayat ringan. Maka terputuslah mualak tersebut sehingga dia kena mula daripada khutbah semula. Kemudian antakuna bil arabiyah, kenalah rukun tadi tu yang 5 tadi tu kenalah dalam bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa Melayu, tak boleh. Mestilah di dalam bahasa Arab. 5 rukun tadi lah. 5 rukun. Semuanya kenalah dalam bahasa Arab. Wa an yusmi'aha arba'ina, dan mestilah didengar 5 rukun tadi tu mestilah didengar oleh 40 orang. Maksudnya kalau 39 orang saja dengar, maka tak sah. Tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, maka tak sahlah Jumaat. Maka kena start daripada awal balik. Hal ni benda di antara benda-benda yang kita perlu peringatkan kepada anak muda kita. Kita orang-orang, maksudnya veteran kita ni, alhamdulillah kita jaga lagi. Anak-anak muda kita ni, lagilah ada belajar agama pula. Dia buat lebih kurang je, mari Jumaat, dia sembang main je belakang tu. Dia buat grup pula, main geng siap. Mau berawang dah telan jumpa awak-awak ni. Sekali tak jumpa. Ini jumpa ramai-ramai. Perang tak setarang belakang. Main perang, main bola lah apalah. Maksudnya tu kena pesan kepada anak-anak kita. Dan kita orang tu kalau tengok tu kena tegur. Sekarang ni bila tidak ada orang yang menegur, maka kemungkaran tersebut akan berleluasa. Sehingga anak muda kita buat mudah. Sedangkan Jumaat tu wajib. Wajib. Awak tak pergi pula dah sebesar. Maksudnya tak boleh kita buat lebih kurang, nak malas pergi hari ni. Tak apa. Ingat, barang siapa yang nak pergi, man taraka salasa Jumaatin tahawunan biha taba'allahu ala qulubihi. Orang yang tak pergi Jumaat 3 kali berturut-turut, tahawunan, dia main-main saja. Bukan kerana uzur dan sebagainya, maka taba'allahu ala qulubihi. Allah Taala akan cop patri hati dia. Bila Allah Taala dah cop patri hati dia, marilah tu oleh mana nasihat pun tak gergi dah. Tak gerak dah. Kehatung situ dah. Kau tu kita takut. Zaman-zaman sekarang ni, maksudnya hari-hari Minggu je. Hari Minggu, jom kita hiking. Pong nak atas bukit. Jumaat mana ada dah. Dah hiking daripada pagi dah start. Pong barang atas. Dah kan nak pergi lepas Jumaat tengah hari. Daripada pagi. Turun pula bila? Turun petang. Dah kan naik turun lalu. Hiking pula tinggi-tinggi. Mana nak main hot rendah-rendah ni. Nak tinggi-tinggi. Ada salah ke hiking tu? Salah ke bila pergi pada hari Jumaat, kemudian tak pergi Jumaat. Kalau pergi Jumaat tak ada masalah, dah lah nak pergi hiking, nopak ke guana, tak ada masalah. Masalahnya bila pergi kemudian ataupun pergi sungai ke mana ke, kemudian tak pergi Jumaat. Ni yang masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kena pesanlah kepada anak-anak muda kita. Qala wa an takuna kulluha fi waqti zuhri. Kenalah seluruh sekali ini 2 khutbah dan juga sembahyang tadi tu 2 rakaat itu mestilah didirikan di dalam waktu zuhur. Ini syarat 10 syarat khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka ayat Quran yang kita baca tadi tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, yakni solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu dengan bersungguh-sungguh untuk menuju solat Jumaat dengan hati dan anggotanya. Sungguh-sungguh. Was'au ila zikrillah. Zikrillah kat sini yang dikehendaki itu adalah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Kebanyakannya biasanya zikrullah itu pergi kepada zikir kan. Sesuai ni kan kita semua terjemah zikir. Tapi di dalam ayat ini dia pergi kepada fas'au ila zikrillah, iaitu pergilah kepada dengar khutbah Jumaat. Wa darul bai', dan tinggallah jual beli. Zalikum khairul lakum, dan yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Dan jika di ayat lain fa idza qadaitus salatu
Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. La'allakum tuflihun. Nah, ini barulah wadhkurullah kat sini, wadhkurullaha katsira kat sini. Yang ini mengingat dan menyebut nama Allah banyak-banyak. Maksudnya apabila selesai saja kamu sembahyang, sembahyang Jumaat, fantashiru fil ardi, maka kamu bertebaranglah di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Wabtaru min fadlillah, mencari fadli Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah. Kemudian yang kedua, wazkurullaha katsira, sebut Allah itu banyak-banyak. Maka sebab itulah ayat yang Allah Taala suruh kita berzikir mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup banyak. Di antaranya hak ni lah. Antaranya hak ni. Maksudnya Allah Taala suruh kita wazkurullaha katsira, sebutlah Allah itu banyak-banyak. Maka sebab itulah kita kena latih diri kita daripada sekarang. Kita kena hidupkan diri kita daripada sekarang dalam hati kita tu. Allah. Baik mulut, baik dalam hati Allah. Kena hidupkan. Kita kena mula. Kalau dak mula maka dak jalan lah. Dia kena start jalan baru sampai. Dia kena start gatih baru gerak. Kalau kita dak gerak, tahu. Gerak dak jalan, maka apa faedah? Maka apa faedah? Siapa dak tepat. Maka duk sekong situ lah. Maka sebab itulah kena jalan. Daripada sekarang kita kena start dah. Kita sebab apa dak jalan, sebab kita nampak benda tu benda remeh, nampak benda tu mudah. Sedangkan zikrullah ni cukup penting. Antara amalan yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali bukan sembahyang. Amalan yang mula-mula sekali itu adalah zikrullah. Berzikir menyebut nama Allah. Maka apabila ianya Allah Ta'ala jadikan amalan yang mula-mula sekali, maka kita kena titik beratkan amalan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tengok nak habis ini, wahzar, berhati-hatilah wahai murid, wahai orang yang nak kepada Allah SWT, kulal hazar, berhati dengan sungguh-sungguh daripada meninggalkan Jumaat dan juga berjemaah. Fa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, sesungguhnya semua itu, atau yang demikian itu, yang mimma dzikra, daripada meninggalkan solat Jumaat dan juga sembahyang berjemaah. Faham tak? Kalau nak dobik, kalau nak tulis, fa inna zalika tu yakni tarkil jumaati wal jamaati. Itu meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Situ. Fa inna zalika tu. Min adati ahli batala, ini kebiasaan ataupun adat kebiasaan ahli batala, sekelompok orang yang batil. Wasimati arbabil jahalat, dan juga tanda sifat orang yang jahil. Kerana apa? Kerana kalau bab Jumaat wajib. Kalau dia tinggal maka dosa besar, kena bertaubat. Kalau jemaah pula, kalau dia tinggal maka rugilah dia. Sebab apa? Sembahyang itu yadullahi ala jamaah. Rahmat Allah SWT, fadli Allah Ta'ala tu berserta dengan jemaah. Kalau ada di sembahyang seorang, tidak khusyuk pula, maka dah mana hala dah. Allah Ta'ala tak terima dah sembahyang dia. Zahirnya, syariatnya lepas lah dia sembahyang dah zuhur hari ni, asar hari ni. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Maksudnya, bila kita sembahyang berjemaah, si fulan khusyuk sikit, ni khusyuk sikit, ni khusyuk sikit. Maka bila dikumpul cukup 4 rakaat, maka Allah Ta'ala terimalah sembahyang kita. Maka sebab itulah pentingnya sembahyang berjemaah. Yadullahi ala jamaah. Nabi SAW kalaulah boleh nak tinggal sembahyang jemaah ni, nak pergi ketuk, nak cari, nak bakar rumah orang, nak pergi sembahyang jemaah. Ayatnya pentingnya sembahyang berjemaah. Maka kena usahalah. Bila dia kadang-kadang tu, bila kita lama tinggal, dia start mula-mula kita jarang tak biasa pergi. Kemudian Allah Ta'ala hidayahkan kita, taufikkan kita boleh pergi. Kemudian sampai satu ketika Allah Ta'ala uji kita dengan bermacam-macam ujian, kita pun berat tak nak pergi. Lama kau tinggal. Kemudian ujian kedua nak pergi semula tu payah. Tu ujian. Kalau tak tinggal, kalau tertinggal lama, mari madu mata lah, gitulah, ginilah, macam-macam. Maka kita kena pecahkan benda tersebut, pergi juga. Teruk juga pergi. Walaupun takdir kata kita sibuk dah sekarang ni, maka carilah juga masa yang mana kita boleh pergi. Jangan putus terus. Bila putus terus lama-lama memang dia hanyut jauh. Jauh. Lagilah kalau kita pergi, kemudian ada orang bunyi pula.
Ni hak ni bahaya kau sebenarnya. Ni bahaya kok. Dia kalau bunyi tu bagi semangat tak apa. Dia bunyi mapuh tu tak ambuh. Hak beli tu tak ambuh. Sebab apa? Kawan tu dah lama dah tinggal. Tiba-tiba hari ni alhamdulillah Allah Taala beri taufik dia boleh mari. Kemudian ada pula orang coket pula. Habis coket malu mata esok tak pergi dah. Ada dah. Sebab apa dah? Dia sudah mengumpulkan maksudnya keberanian dia tu nak pergi tu, nak pecahkan tu dia tu sungguh-sungguh boleh pergi. Tiba-tiba ada pula orang beli sehingga dia pun pecah balik. Ada. Sehingga orang tu asalnya maksudnya dia bermujahadah dah nak mari, tiba-tiba sebab asbab kita dia tak pergi. Maka kita lah tanggung. Nak jawab benda depan Allah Taala esok. Maka sebab itulah jangan. Kalau nampak orang mari saja, maka di antara akhlak kita, kita galak orang dia, kita bagi semangat kepada dia. Kita tolong dia. Boleh jadi dulu dengan sibuk ke dan sebagainya. Kita tak tahu masalah orang, kita tak tahu. Kita nampak zahir saja. Batin kita tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kita janganlah sebab kita orang tu boleh mari dah, tiba-tiba tak boleh nak mari. Benda-benda yang kecil-kecil tu pejam mata je lah. Pejam mata je lah. Biasa dah kita bila hidup berjemaah ni, mestilah ada silap situ, silap sini. Maka benda-benda kecil tu kita pejam mata sajalah. Janganlah sebabkan benda-benda kecil tu ukhuwah kita pun jadi masalah, jemaah kita pun jadi masalah. Tu kita benda yang tak ambuh berlaku lah. Seboleh-bolehnya eloklah. Lagi-lagilah kalau kita ni macam nak semelih ni. Macam-macam. Lagilah kalau tengah-tengah semelih ni ada pula awak palatau. Tu lagi yang masalah. Bejok sendirilah apa. Lepas tu ingatkan bejok kau jadi apa kau rosak pula majlis. Tu lagilah. Kita lelah. Sebab apa masa semelih ni, kalau semelih seekor tak apa. Dan ramai pula orang tak apa. Kalau main semelih 7-8 ekor, 20 ekor, orang pula kurang. Masa tu macam-macam keluar. Kalaulah kita tak nampak Allah Subhanahu Taala ketika tu, macam-macam bunyi, lelahnya apanya, gembah pisah, macam-macam. Tapi bila kita nampak kita korban ni kerana kita nak taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, maka redha jelah. Pejam mata jelah. Berlaku apa-apa tu, pejam mata lah. Kalau melibatkan hak kita. Kalau hak orang janganlah. Dalam bab bagi-agih daging korban ni, jangan kita buat mudah-mudah. Tentang kita semelih, kita khidmat, tolong lapar-lapar siang, maksudnya binatang korban si fulan, kita pun mudah-mudah tengok daging musik, kita pun ambil tak dalam rajuk poket kita. Dak khabar dah ke tuang tu pakat ambil selalu dah. Dah kawan tuang korban tu mana daging musik ni. Noknya daging musik. Apa dalam poket kita dah. Jangan. Kena minta izin. Kena minta izin. Kena minta izin. Kalau dah dia izin dah, tak apalah, ambil lah. Jaranglah orang izin. Biasanya orang bagi saja. Cumanya janganlah jadikan daging, kulit, tanduk itu sebagai ngopoh. Jangan jadikan sebagai ngopoh. Kena jadikan hot lain. Kecuali kata guru saya, jika sekiranya 7 bahagian tu, satu bahagian tu memang kita ambil 2 bahagian. Satu bahagian tu memang kita fokus untuk mengupuh orang hak jom nolong. Itu tak apa. Itu tak apa. Hak tak apanya, bila kita korban, mesti kita kena ada daging hak kita kesedekahkan tu kepada orang tu. Kita jadikan hak tu sebagai mengupuh. Hak tu hak tak boleh je. Ada pun kalau kita jadikan satu bahagian ni memang kita fokuskan untuk orang-orang hak jom khidmat. Itu tak apa. Boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Taala terimalah segala amal ibadat kita yang kita lakukan pada bulan ni, dan perbanyakkanlah amal ibadat kita di hari-hari yang berbaki ni, 7 hari ni. Mudah-mudahan Allah Taala terimalah segala amal ibadat kita, dan Allah Taala sebagaimana kita sembelih, Allah Taala maksudnya buangkanlah segala sifat-sifat yang tak comel yang ada dalam kita, dan Allah Taala gantikanlah dengan sifat-sifat yang comel. Dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan binatang korban kita itu, sembelihan korban kita itu, tunggangan kita yang boleh kita menyeberangi titiang sirat kita esok. Sekalipun kita tidak ada binatang tunggangan, niat kita untuk melakukan tu mudah-mudahan dapat juga bahagian kita. Dan kita khidmat kepada kawan-kawan kita, mudah-mudahan kita dapat juga bahagian tersebut. Yang paling utama itulah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kerja buat kita. Wallahu a'lam.
amalan yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah yang kurang datang dari saya. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa la birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.